Danish, malam ni kita pergi beli baju raya. Okey? Tunggu ayah balik. Ayah sekejap. Ni ada kurma ni. Aku tahu aku janji nak beli sama-sama. Tapi kalau aku tak sempat balik awal, sekurang-kurangnya baju ni dah ada. Raya kali ni hati aku berat. Dulu gaji tetap, boleh rancang. Tapi sekarang rezeki harian. Berapa banyak barang aku hantar, baru aku ada duit lebih. Suka macam mana? Keso? Kau tak settle lagi meh? Pakai so? Perkeso. Nantilah. Selesai raya ni, aku uruskan. Meh, apa ni Meh? Barang banyak tak selesai lagi. Barang kau belum hantar sana, barang belakang sana, belakang banyak lagi Meh. Apa masalah kau ni Meh? Make sure kau raya ke kau tak raya ke, saya nak barang ni mesti selesai dan sampai ke rumah customer. Boleh tak hantar baju ni dekat isteri aku, Sakinah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiriman terakhir. Lepas ni, aku nak peluk anak bini aku. Tak sabar nak cium dahi Danish. Tak sabar nak rasa air tangan isteri aku. Sarah, masuklah. Ada apa ni? Ni kiriman dari Amir. Mana Abang Amir? Amir. Ini gambar Dennis dekat motor Abang Amir. Kenapa tengah Abang Amir, Sarah? Sarah cakap, Sarah. Kenapa dengan Amir? Sarah! Amir accident. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum sayang. Maaf abang lambat sikit. Abang dekat hospital sekarang ni. Bos abang kemalangan. Sayang, tunggu abang balik ke? Setiap pekerja tanpa mengira bidang maupun pangkat adalah tunjang pembangunan negara. Semaikan nilai kesopanan. Raihkan setiap titik peluh pengorbanan demi kesejahteraan tanah air tercinta. Pekerja kesuma bangsa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.